kicap, beras. Esok hari Rabu dekat Guna Bos Ijan dari 9 malam sampai 10 malam. So khas untuk korang. Bagi yang memerlukan nanti boleh datang ambil dekat sini. Kenapa Bos Ijan buat malam? Supaya ada orang yang tolong agihkan dan korang mudah lepas solat dah habis kerja. So kat sini easy untuk ambil. Datang je dekat sini 9 sampai 10. Dan ni Mana? lori-lori Rasul Oi, lori. on the way. Nak ke Pantai Timur, area-area Terengganu, Kelantan, Pahang. Dan yang sebelah ni area-area dekat. So acik-acik standby yang Terengganu. Dalam ni ada set nanti dekat hampir 50k. Big Brother, Akak Brother beli meja makan dan set sofa. Mau cik review bagi kat korang, nanti tunjuk. Kenapa penghantaran kita agak lambat sikit? Sebab salah satunya kita check packaging, QC apa segala, barulah kita hantar. Sebab ni barang handmade. Sebab tu kita agak cerewet sikit bab penghantaran ni. Acik-acik standby. Tengok petak sosol ni. Tu sol Tinggal nak hantar. Ni Sol? kemah. Lebih daripada Penuh dah 6 sol? kemah ni. Full sol. Sol? Atas belum buat turun lagi. Hari ni je sol entah dah berapa. Cari mochi kat sini. Ingat geng, esok dah start. Untuk 100 orang terawal. Hari Rabu 9 sampai 10 malam. Okay? Jangan lupa ya, Caci. Datang sini Gudang Bos Ijan. Wush.